negara Malaysia dengan ini berikrar mendukung terus Hai Kalisa. Hai Kalisa, boleh bagi tahu satu soalan tak? Kalau cikgu boleh jadi superhero apa yang sesuai? Cikgu Wizard jadi Superman. Siapa guru yang paling awak ingat dan kenapa? Cikgu Mizan kerana dia baik. Boleh bagi satu ucapan untuk semua guru? Boleh? Selamat Hari Guru untuk semua cikgu. Terima kasih cikgu kerana mendidik kami dari tahun 1. Ni mungkin tahun last kita orang sama cikgu. Tapi kami harap dapat jumpa cikgu lagi lah kat luar. Ya betul. Dan kita orang minta maaf kalau kita ada buat kesalahan kepada cikgu semua. Minta maaf cikgu. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Sekolah Kebangsaan Pulapa. Assalamualaikum dan hai. Selamat Hari Guru. Hari ini kami membawakan edisi paling special, Anugerah Hari Guru versus sekolah kita. Siapakah yang menang kategori paling power tahun ni? Jom kita tengok. Hari ini kita bersama seorang guru yang cukup disayangi dan sangat dihormati. Pemenang Anugerah Guru paling sporting tahun ni. Jom kita kenali beliau dengan lebih dekat. Boleh perkenalkan diri cikgu? Okay, saya Nurhanida binti Mustafa. Berasal daripada Bahau Negeri Sembilan dan baru bersekolah di sini lebih kurang dalam 2 tahun. Tahniah cikgu kerana menang anugerah. Apa perasaan cikgu bila diumumkan sebagai pemenang Anugerah Guru paling sporting? Alhamdulillah, memang tak sangka saya mendapat anugerah ini. Apapun terima kasih kepada semua murid, guru, AKP dan juga para pekerja yang warga SK Pulapa kerana telah memilih dan mencalonkan saya sebagai guru sporting pada tahun 2025. Terima kasih cikgu dan tahniah sekali lagi. Okay, sama-sama. Tahniah cikgu kerana menang anugerah. Apa perasaan cikgu bila diumumkan sebagai pemenang Anugerah Guru paling kesayangan? Okey, pertama sekali syukur alhamdulillah. Cikgu pun sebenarnya tak sangka dapat anugerah guru kesayangan. Tapi apa-apa pun cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua murid yang mengundi. Tak kiralah siapa pun yang kita undi, yang penting perasaan sayang awak pada cikgu, perasaan sayang cikgu pada awak. Jadi untuk hari ni cikgu syukurlah sangat-sangat. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah cikgu dan terima kasih sekali lagi. Apa perasaan cikgu bila diumumkan sebagai pemenang Anugerah Guru Madani? Okey, pertama sekali perasaan saya merasa bersyukur atas penganugerahan tokoh Guru Madani peringkat SK Pulapa. Jadi terima kasih kepada semua pengundi saya dan saya juga mengucapkan tahniah kepada semua pemenang. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu dan tahniah sekali lagi. Apa perasaan cikgu bila diumumkan sebagai pemenang Anugerah Guru Bergaya? Saya rasa bersyukur kerana saya rasa anugerah tu tak layak sebenarnya untuk saya. Tapi dah rezeki so saya terima je lah. Apa perasaan cikgu bila diumumkan sebagai pemenang Anugerah Guru Anggun? Okey, terima kasih kepada semua murid yang mengundi saya. Saya pun tak sangka menang.
Okey, terima kasihlah kepada semua murid. Ini satu penghargaan lah daripada anak murid kepada saya. Dan insyaAllah semua orang pun semua adalah pemenang. Gitu. Terima kasih semua. Apa perasaan cikgu bila diumumkan sebagai pemenang anugerah guru paling ikut tema? Terima kasih adik Noha. Saya rasa perasaan saya rasa sangat gembira atas pemberian anugerah ini, dan pada saya inilah yang saya ingin tonjolkan kepada pihak sekolah. Jika ada program-program yang bertema seperti ini pada masa akan datang. Terima kasih.